wiper kereta. Yang ni saya beli dia online, so kita akan buat pemasangan. Okey, so kita buka dulu, first kita check dulu sama ada saiz yang kita beli ni ngam tak ngam. Kalau tak ngam, that mean kena ada masalah lah. So okey, cun. So caranya ialah kita buka dia begini, ya, and then kita tekan bawah dia ni. Biasanya ada tempat tekan, tapi di lain-lain wiper, lain-lain cara dia. Tapi tak apa. Anyway, kita nak tukar yang baru. So okay. Kalau perasan dia jenis sangkut U, jadi kita just slot in saja. Senang. Masuk dia macam ni. And then nampak ya, masuk dia macam ni. Dan terusnya just klik. Dia begini. Okey. Okey, dah siap. Okey, sebelah lagi kita